apa story hari ni? Ni story history kat sekolah aku. Dan aku tengok semua tu dengan mata aku sendiri. So macam ni, masa tu time tu I form 2 lah. Macam dalam 11 tahun yang lepas. And masa tu aku tengah sesi petang kan, form 2. So masih lah dalam sesi petang. Macam biasalah kita masuk kelas. Tiba-tiba terdengar suara pelajar perempuan menjerit dari hujung kelas. Lepas tu? Okay. Macam satu bangunan, terdengar lah ada perempuan jerit dekat kelas belakang tu. Kita ingat kan macam, oh tengah main-main lah macam biasa. After dia jerit tu, sebentar saja lagi suara jeritan tu macam jadi banyak. Kita pun macam, kepo lah nak tengok keluar kelas. Apa ni, apa jadi ni? Okay, so aku nampak seorang pelajar perempuan tu, dia tengah lari. Semua yang lain pelajar yang ikut belakang dia tu macam tengah mengejar dia. Ingat main kejar-kejar ke? Betul. So, I dengar lah dari pelajar perempuan Melayu cakap, ni macam case history lah. Dia cakap, dia kena dah tu. Dia cakap macam tu lah. Aku pun macam blur lah, apa dia ni? Masa aku jenguk, aku nampak seorang pelajar perempuan. Masa tu tengah hari tau. Dia lari. Orang yang sama ke? Orang yang sama. Perempuan tu, dia kena tangkap lah dengan pelajar-pelajar lain lah. Dia punya classmate kot. After kena tangkap tu, terus dia pengsan. Dah sampai surau tu, dia baru pengsan. Okay. Budak perempuan tu dibawa dengan seorang ustaz. So, ustaz tu pun cikgu kita lah. Cikgu dalam sekolah kita. So, sana ada satu tandas. Tandas tu, dia dekat ujung sekali. I pernah pergilah. Memang rasa seram sangat. Tak rasa sedap hati lah. Kalau time you masuk tu, you dah dapat rasa dah. Budak perempuan tu dibawa dengan ustaz, berdiri dekat pintu tandas depan tu. Masa tu I nampak lah, ustaz tu memang garang lah dengan suara yang kuat cakap dengan budak perempuan tu. Rasanya nak halau benda tu keluar lah. Okay? First time dalam hidup aku dengar suara histeria betul-betul depan mata. Aku tak mau something macam tu. Sekarang tutup mata tu still lah dalam mind saya tu masih teringat-ingat. Movie pun dah rasa kan seram dah, apatah lagi you dengar depan you. Aku terdengar budak perempuan tu cakap mereka adalah satu family dalam toilet tu. Goosebump. Bukan main-main lah, bukan dia seorang saja tau. Dia cakap dia satu family siap dengan ada suami, ada isteri, ada anak. Datang dengan family lagi. Aku sekarang cakap tu aku memang takut juga lah. Okay? Berlaku lepas tu, sumpah tak masuk akal langsung. Time perhimpunan. Apa tu?